sekalian dengan 3 amanah untuk sama-sama kita pikul. Yang pertama, teruskan berdoa untuk mereka. Doa yang paling power ialah Qunut Nazilah. Jangan lupakan doa Qunut Nazilah. Allah Ta'ala berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun. Bahawasanya tentera Allah, tentera kami, mereka lah yang dapat mengalahkan, yang pasti menang. Tentera dari langit dan juga bumi yang Allah hantar untuk hancurkan Zionis Israel. Yang kedua, boykot dan juga beri tekanan kepada Israel. Boykot mana-mana produk yang menyokong Israel. Kita ada kuasa membeli. Kita beli produk yang akan menguntungkan hanya Palestin, bukan menguntungkan Israel. Kita bukannya pembeli yang lemah, tetapi kita adalah pengguna yang bermaruah. Infakkan harta kita untuk Palestin. Infakkan harta kita untuk Palestin. Infakkan harta kita untuk Palestin. Kerana mereka perlukan kita semua. Yang ketiga ialah kita angkat suara Palestin. Pastikan media-media pentas kita, kedudukan kita, segala apa yang kita ada, kita gunakan untuk kekuatan, untuk angkat isu Palestin ini. Mudah-mudahan orang-orang di Gaza sedar dan tahu bahawa mereka tidak kesorangan, mereka tidak bersendirian, kita ada bersama.